tahu pun. Georgetown. Belakang-belakang ni yang street art itu, 3D art, street art, 3D art. Apa lagi air gunting kat sini? Oh ini nih, ni. Oh tu. Oh. Penjara tu. Yang ada meriam. Yang kita nak pergi kat sini tapi kita nak cari cantik bangunan dia. Then right toward Jalan Sultan Ahmad Shah, then turn right. Boleh masuk sini kalau kita buat U-turn boleh nanti situ. Tapi parking depan tu. Ini SMK Almaso. 200 meters, make a Cantik, U-turn. berganti hotel ni. Oh, besar ni SMK dia kak. Tu bertingkat. SMK. Dia naik tangga ke ada lift? Tadi tu sana tak ada lift kot rasanya. Tinggi macam tu. Take a U-turn. Masuk sini dulu. Terus tu ha. Masuk ke sini dulu. Masa kita tu. Masuk ke sini dulu nanti bawa ni. Alexander. Suruhan Jaya SPRM pak. Kita ke SPRM pak. Take the next right toward Jalan Sultan Ahmad Shah, then turn right. Future pekerja SPR. Take the next right toward Jalan Sultan Ahmad Shah, then turn left onto Jalan Sultan Ahmad Shah. Okay, ni kita sambung lagi video kita. Bila jalan tadi dah macam tu, mana boleh masuk pergi ke situ. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Take the next left onto Jalan Sultan Ahmad Shah. Kita lanjutkan lagi video kita kali ini. Sekarang kita tahu banyak jalan yang sebenarnya kita tak boleh nak buat macam mana lah. So kita bukan penduduk sini, kita pun tak tahu Continue sana. for 2 kilometers. Ini kalau nak Maybank tu sini. Kita slow sikit. Kita nak meninggal dulu kejap ya ke Maybank, nanti baru kita pergi ke ini. Ni masuk sini, ke sini. Tengok ATM ni dalam lah. Take the next right toward Jalan sini tu. Sultan Tu depan Ahmad situ Shah, lah. then turn left parking. onto Jalan Sultan Ahmad Shah. Depan sini Bank lagi. ni kat mana dalam jalan jauh? Maybank ni dalam tu. ATM ada ATM tepi tu. ATM tak ada di dalam lah Tu ATM. tepi tu. Merah. Kod. Tak ada. ATM ni dalam. ATM dalam. Ada kopi, ada apa di dalam tu ha. Maybank Investment Bank. Sini. Investment bank bukannya ada ni kot. Ni bangunan KWSP apa? Dah lah, APF dah lah. Ya udahlah kau tanya. Tak jadi. Nantilah kita cari. Untuk berjalan kaki boleh. Yalah tahu dah. Investment bank bukannya Maybank ni. Ya ATM kan ada sebab ada APF kan. Dah kita menuju terus ke sana. Continue for 1.5 kilometers. Bau. Kita lanjut lagi ya. Ada bau ni ke? Bau dah tahu lah loji ke siapa ni yang membuang ni? Mana ada? So kita dah agak tenang sikit. Kewajipan dah kita tunaikan. Penginapan dah ada. Sekarang ini Penang Ball. Bowling sini. Lama juga tak main bowling ya. Larat lagi ke tak tangan ni nak membawa bowling. Dulu bola 3 kg je. Oh, dah nampak laut. Nampak kapal keruk. Habis kapal apa tu yang nak keruk pasir tu? Tahu pun. Georgetown. Belakang-belakang ni yang street art itu, 3D art, street art, 3D art. Canggih. Dia tak ada. Kalau dia ada tulis tu, ada tulis tu. Kalau tak lah. Tak ada tulis. Ni sini dulu yang kita gambar itu pak. Ni kan I love you. Awas ni kita. Ni. Tapi papa lu kan ni dia orang tepi-tepi gitu. Yang bacaannya itu ada itu. Main tenis.
Sekolah. Convent Light Street, Convent, sekolah kebangsaan Convent Lebuh lainnya, Convent Street Primary School. Ada kan, ada sekolah kebangsaan, ada sekolah menengah kebangsaan, ada kindergarten. Oh, inilah sekolah kebangsaan Convent itu katanya tuh, wah. Belakang sana ada Segi College. Oh, inilah yang terkenal tuh Convent yang punya siapa itu? Oh, itu Ipoh ya. Yang siapa itu? Misalnya itu Ipoh ya. Dia nak ke kiri nih kitanya. Ini bangunan lama nih, cantik ya. Oh, cantik. Penang ni memang banyak yang sebab dia diiktiraf dengan UNESCO kan. Jadi bangunan lama tu kekal cantik sampai sekarang. Kemungkinan nanti Selangor pun dia nak masukkan juga. Jadi masuk dalam carta dunia untuk pelancong daripada luar itu untuk masuk. Air dah habis ke? Ini. Itu Dewan Sri Pinang. Dewan Sri Pinang. Cantik ya Dewan Sri Pinang. Wah. Ini Bank Negara Malaysia. Sebelah tuh. Ini bus stop kita. Allah, banyak yang conteng-conteng tuh. Pahal conteng tuh. Sayangnya. Ni sini. Oh, sampai ke sini dah hampa parking ni. Jangan parking sini dulu. Kita lu parking di sini. In 150 Ini kita meters, sini. make a U-turn. Dia dah sampai sini. Sini dia tak boleh parking. Parking dah tak bagi ni. Itu bas pula. Kalau enggak boleh kita parking di sikit. Ni kita dah nak masuk. Ramai orang sini. Kita tengok dulu. Nanti kat situlah. Mudah-mudahan ada ya. Baca doa dulu. Situ? Sini enggak boleh. Boleh tu. Ini sini orang ni parking sini. Tempat letak motor sini. Ni dia Padang Kota Lama. Orang dah penuh, dah ramai ya. Sebab tadi bas ada lalu. Dah sampai sebenarnya ke sini, tapi kita tak turun lagi. Kita nak cari parking dulu. Sebab parking memang tak ada. Biasalah tempat macam gini kan, tak ada nak apa. Orang pun berebut-rebut parking. Kita tengok di situ. Tempat masih panas lagi. Rasanya kalau dapat parking pun kita nak duduk dalam kereta dulu. Panas. Ini bagi tunjuk aja sini lah ya. Nak tunjuk laut pun kita mereka duduk kan sini tempat niaga tu yang lori-lori kecil tu kan. Tu kapal. Itu ya kapal tu. Belah sini penjara apa? Ditutup yang tak penjara itu apa? Yang ada Meriam tu ke atas tu. Meriamnya tu tutup. Astaka Kota Selera. Ni kan ada lori ini aja lah yang ada. Yang lain tak ada. Belah sana kot. Tak nampak pun lagi air gunting kat sini. Oh ini ni ni. Tu. Penjara tu. Yang ada Meriam. Yang sebelah sini Navy Royal Royal Malaysian Navy. Iya. Di sana ada kapal. Kita pusing lah dulu, kita round lah dulu. Tentera Laut Diraja Malaysia. Orang banyak parking jauh-jauh, dia tu jalan. Masalahnya ni yang tersayang ni tak larat nak jalan. Kita nak kurus, dia dah kurus. Memang tak ngam. Ni dia lah dapat. Jauh sangat pak kita ke sana pak. Dia tu panas ini, baik pergi sana. Tadi pun Mama risau tengok kita tadi berbunyi. Kita tadi ke Kuala Sepetang, kita berbunyi. Dia orang parking sini banyak lah.
Oh, ni dia orang nak pergi sini. Tapi ni tutup tu, tak boleh masuk. Oh, ni Fort Cornwallis. Ni oh tempat masuknya situ. Tapi ditutup. Ke Batu Peringgi tu jauh sana. Oh, ini. Ni dia. Diamond Jubilee. Itulah itu. Tu. Yang ini apa ya? Bangunan Dewan Perniagaan Melayu Pulau Pinang. Ini banyak kedai tutup hari Ahad. Lepas tu dah petang. Tu. Dah kita round lah sekali lagi ya. Itu silahkan penjara lah zaman dulu. Oh, ini apa benda ni yang boleh masuk? Dewan Undangan Negeri. Dewan Undangan di Pulau Pinang Dun Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tu Dewan Undangan Negeri. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Pulau Pinang. Dun Pulau Pinang. Kota Selera. Ini Alvin Bank. Oh, tapi Alvin Bank kena RM1 ya. Ni Hong Leong. Boleh lah, Hong Leong bangunannya cantiknya. Ayah bankku. Bicycle parking. Tapi tak nampak nak ambil duit. Mana ada ininya? ATM ni sebelah mana? Tu display je. Enggak, ATM tu kan Hong Leong Bank. Ini 7E kak? Oh, 7E adalah ATM tapi Maps lah. Itu Great Eastern. Bank Islam. Ini Bank Islam. Bank Islam buka lah itunya. Bank negara. Bank negara tutup. Oh iya, ni tak boleh masuk dari sini tadi tu. Ni Mm-mm. tadi dari sana. Dari sini musuh yang sana lagi. Iya, memang begitu pak jalannya. Ini yang bangunan cantik itu rupanya komplek Mahkamah Pulau Pinang. Pulau Pinang. Tak boleh kita sana ke sini. Suruhanjaya Mencegah Rasuah Pulau Pinang. Ini bangunan ini. Oh, church. Tengah traffic light. Sabar ya. KTE Hatching. Dah jalan, dah hijau. Makin petang makin ramai orang situ. Kita pun yang datang ni. Padahal kita nak ke tempat makan tu yang apa sana kan? Medan Seleranya itu kan? Kesananya lagi. Kalau jalan kaki parking depan tu jauh. Apa yang tak tahan jalan tu? Mana dia sih nak foto ni? Sampai ada Penang tadi tu. Itu tadi ada Penang tu. Yang situ tadi. Gambar. Tu Shell. Ini Hotel Continental. Shell ada ke tak? Shell kecil. Ini sel kecil tu pak. Mama kas. Manate State Hub. Manate. Ini kuburan Belanda dulu ya. Kuburan orang-orang dulu. Pusing balik ni. Pusing balik ni. Pusing
Kan dari sini nih Apple. Baru masuk dari sana di sini kita. Hotelnya Apple Harrington tadi. Oh, kan around nih kita sini. Ini kan? Oh nih. Kita pusing balik. Pusing balik. Kita masuk dulu kan ni. Oh, tengok yang dapat 10A. Tu kak. Ya, boleh ya. Straight AS tu 7A dari 10A. Ni 8A 7A. Tak muat kan? Oh, ni sekolah perempuan kan? CPA, sekolah agama. Ni ialah perempuan semua untuk perempuan kan. Ya dah, perempuan P. Dia tu P. Patut tengok tak ada gambar lelaki. Almaso. Patut tulisan kat sekolah tu warna pink. Apa dia apa medan selera apa dia kat situ tu? Jadi kita dah pusing-pusing around sana, around sini. Pada sini boleh jadi Itu parking. depan tu lah. Itu apa buka lah. Bukan kena halau lah. Traffic bin. Pakai motor. Wisma Filipina. Tak ikon lah. Tak boleh itu. Oh tak boleh pergi ke sana ya. Tak boleh pak. Ah, Ini dah memang pusing dah balik, dah pusing lah. Tu. Oh tak boleh ni. Ini kau yang mati lah di sini. Kan ada jalan halik ke sana. Tak adanya, dah tutup dah semua. Ya, nanti pula pusing. Ingatkan boleh ni. Cak dulu dia nak pusing ke apa itu? Pusing kan. Kan nak parking. Dah nak parking. Sini parking orang tu ni. Ini kan jalan salah keluar ni lah. Benda keluar. Tu jalan sahala. Keluar. Jalan mati. Aden Wisma Sri Pinang. Wisma Sri Pinang. Kita ambil jalan lain lah. Ni jalan-jalan belakang bangunan ni. Ni jalan sahala okey je. Mudah-mudahan boleh keluar. Oh ya, keluar tepi depan ni tadi. Tengoklah dia nak masuk juga. Jalan sahala. Oh ya, kat situ. Dia tu Dewan Sri Pinang. Semua jalan kaki dari orang tu parking situ. Nak parking situ. Parking lah. Selagi boleh parking. Mudah-mudahan kita nanti dapat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Ni ujung kali ha. Ya. Kan tandasnya tepi ni. Kita nak pergi kat sini tapi kita nak cari lajunya dia bawa kereta. Nak cari parking pula tak ada. Ni tu komplek Medan Renung Padang Kota Lama tu. Tak apalah, mana tahu nanti kita cari insya-Allah jumpa. Kita nak pergi situ sebenarnya tu. Makin petang makin itu. Dah tempatnya ni
Dah macam dekat Esplanade Temelloh Mudah-mudahan kita dapatlah parking, insyaAllah. Dapat parking. Okey, kita tunggu di sini dulu. Mana tahu nanti kita dapat parking, rezeki parking. Tadi dah tempat apa tadi ada tau ni, penuh dengan parking sini yang macam gini. Mudah-mudahan kita dapat parking. Ni sambil menunggu ni, sampai sini dulu video kita kali ni. Terima kasih dah ikut, dah follow. Sampai jumpa lagi di next video. Minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum. Jam. Ada kita nak di sini. Ini kereta ni tak ini ni apa? Dah kita tepi dah.